Bawang Holland 2 biji ya, potong tipis. Yang pun dah kekuningan. Masuk 4 sekawan daun kari. Bahan-bahan blend: bawang besar 4 biji, bawang putih 5 biji, halia sebesar ibu jari, cili padi 5 tangkai. Tumis bahan-bahan ni sampai dia pecah minyak dalam 5 minit cukup lah. Rempah daging 3 sudu besar. Rempah kurma 2 sudu besar. Serbuk cili 1 sudu. Masukkan sedikit air. Gaul sampai rempah dia pecah minyak ya. Rahsia kari daging nak sedap tu cuma letak rempah kurma tu. Rempah kurma tu memang penyedap dia. Okey, rempah pun dah pecah minyak. Masukkan daging. Biar daging dengan rempah ni sebati Masak dia dalam 5 minit juga. Jangan letak air dulu. Biar dia masak bersama dengan daging ya, rempah-rempah ni. Cik Misha guna daging batang pinang Daging batang pinang ni cepat empuk. Kita terus masuk santan cair. Santan cair tadi 300 ml. Masak selama 40 minit. Masuk kentang. Gantikan garam dengan serbuk mushroom. Masukkan cili. Jangan lupa masuk dalam ketumbar dan masakan kita. Okey. Kuah pun dah pecah minyak ni. Warna pun dah menarik. Alhamdulillah. Dah siap dah kari daging cara Cik Misha. Jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi.